Ini adalah kisah Datuk Ruji Ubi, anak kelahiran Kampung Haji Matahir, Merotai, Sabah. Jadi KSU di 3 kementerian, jadi ketua pengarah di 1 agensi, jadi timbalan KSU di Kementerian Pertahanan. Yayasan Pendidikan dan juga Kebajikan. Untuk apa? Satu kembara anak kampung pedalaman ke koridor kuasa di Putrajaya. Dilahirkan 55 tahun lalu di kampung Sungai Haji Matahir, Ruji membesar dalam keluarga sederhana. Zaman kanak-kanaknya diwarnai jalan berdebu, berlari ke kampung jiran dan bola di kaki, kehidupan polos sebahagian besar anak kampung di seluruh Malaysia ketika itu. Dilahirkan di kampung ini 55 tahun yang lepas oleh pasangan keluarga yang saya rasa hidup dalam keadaan sederhana juga, iaitu arwah Ubi bin Haji Senang dan juga Arbiah binti Yang. Saya 6 beradik, saya anak yang sulung daripada 6 beradik, dan di sinilah tempat kelahiran saya sebenarnya. Ramai yang tidak tahu, dalam surat mandat memang tulis Kampung Sungai Haji Matahir di Tawau ini. Di sini saya membesar. Ini kampung arwah mamak saya. Walau bagaimanapun selepas umur 4 atau 5 tahun, kami berpindah ke kampung Tanjung Batu Darat. Latar belakang sebagai kanak-kanak kampung di Sungai Haji Matahir, sudah tentu ada hobi saya yang khusus, iaitu bermain bola sepak. Jadi di Haji Matahir inilah tempat saya mula belajar dan mengenali bola sepak masa kecil, dan demikian juga semasa sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Saya ni adventure, ya, pernah juga jalan kaki. Tahun 1970-an dan 80-an bukanlah seperti Merotai yang anda lihat hari ini. Ia adalah kawasan pedalaman Sabah yang tidak semua orang melihat persekolahan adalah keutamaan. Ruji bernasib baik bukan sahaja mempunyai keluarga yang mengutamakan pendidikan, malah berfikir jauh ke hadapan dalam membantu pendidikan beliau. Berpindah ke kawasan berhampiran Bandar Tawau memberi peluang pendidikan lebih baik kepada Ruji. Selepas bersekolah rendah 6 tahun di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Kong Ming Sinsan, saya melanjutkan pelajaran ke SMK Kuhara. Di situ daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6 atas, dan banyak masa saya di sanalah. Tapi setiap musim perayaan ataupun ada hujung minggu memang arwah bapa bawa balik ke kampung ni. Sebenarnya selepas SPM, ialah saya ni bukanlah pelajar yang dapat straight A dan sebagainya, tapi saya kerja kuat, ya. Saya kerja keras, saya beri determin dengan masa hadapan saya. Lepas SPM, sebenarnya saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran, bukan melanjutkan pelajaran, masuk maktab perguruan, ya, di Johor Bahru, dan juga dapat tawaran untuk buat diploma pembantu perubatan. Tapi kedua-duanya masa tu saya tidak teruskan niat sebab arwah bapa saya minta saya teruskan tingkatan 6 dan masuk universiti melalui tingkatan 6. Alhamdulillah, selepas SPM saya dapat melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di Sekolah Sama SMK Kuhara, dan lepas dapat STPM, keputusan yang agak baik juga, ya. Dan saya memilih untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, dan daripada pilihan 1 hingga 5, memang daripada awal lagi fokus dan niat saya untuk masuk Universiti Melayu, ya. Dan saya juga ikut nasihat cikgu saya lah masa tingkatan 6, Ruji, pastikan you dapat masuk universiti, dan daripada situ you melangkah seterusnya. Saya ni suka bersaing, ya. Mungkin sebab latar belakang bersekolah Cina, ya. Sebab latar belakang sekolah Cina ni persaingan tu sangat sengit, ya. Dari segi markahnya dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, saya bukan pelajar yang bijak, tapi saya kerja kuat dan dapat keputusan yang membolehkan saya ke peringkat seterusnya. Akhirnya cita-cita anak Merotai ini mahu melangkah masuk ke Universiti Malaya tercapai
apabila diterima masuk ke Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya bagi sesi 1991-1992. Ia juga bermakna satu permulaan kepada perjalanan yang panjang dalam kerjaya anak kampung ini. Saya diterima melanjutkan pelajaran di Fakulti Sains Sosial Universiti Malaya sesi 91-92 dan menamatkan pengajian, mendapat ijazah pertama second class upper di Universiti Malaya. Kenapa Universiti Malaya? Kalau mau dikaitkan dengan apa yang saya cuburi sekarang, dulu-dulu memang sudah sebenarnya saya ada minat dalam bidang sahsia ni ataupun bidang politik ni, dan saya lihat Universiti Malaya ramai melahirkan pemimpin-pemimpin termasuk PMX kita. Itu sebenarnya niat pertama. Jadi sebagai pelajar daripada kawasan pedalaman, kira dari kampung Merotai ya, terbang melalui Tawau ke KK. Dulu tiada direct flight ni daripada Tawau ke KL, sekarang ada alhamdulillah. Kena terbang dari Tawau ke KK, dan itulah kali pertama pada tahun 91 menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Masa itu masih lapangan terbang Subang, dan terus ke Universiti Malaya. Ketika negara belum ada banyak institusi pengajian tinggi seperti sekarang, Universiti Malaya adalah gedung melahirkan para pemimpin negara. Ia satu tradisi panjang untuk universiti tertua negara ini. Diterima masuk ke UM adalah satu langkah yang membuka peluang dan ruang kepada anak Merotai ini membina catatan sejarah tersendiri di masa hadapan. Alhamdulillah di Universiti Malaya saya dapat menamatkan pengajian selama 4 tahun, dan sebenarnya untuk makluman Zara, di Universiti Malaya pada tahun kedua pun saya sudah menyertai pilihan raya kampus, dipanggil Majlis Perwakilan Pelajar. Dan masa di universiti tahun kedua saya sudah terlibat dalam aktiviti pelajar, bertanding dalam Majlis Perwakilan Pelajar, memenangi salah satu kerusi kampus ya, daripada 30 lebih kalau tidak silap, dan saya salah seorang yang top 5 ya, dan perlu dipilih 11. Jadi daripada situ sebenarnya minat saya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya, dan politik ini sudah bermula lah. Sebagai ahli Jawatankuasa Persatuan Mahasiswa Sabah, di situlah ciri-ciri mungkin yang memberikan pendedahan kepada saya. Tapi memang niat saya daripada awal ialah masuk universiti untuk dapat dua perkara ya. Satu, sudah tentunya ijazah, itu harapan arwah mak dan bapa ya. Anak yang pertama masuk universiti, bukan setakat anak pertama dalam keluarga Ubi dan juga Arbian tapi di kalangan keluarga besar kami. Alhamdulillah, kemudian diikuti oleh adik-adik dan sepupu-sepupu saya. Matlamat saya dua, satu mendapatkan ijazah yang kita impikan, dan kedua untuk mendapatkan sebanyak mana mungkin pengalaman kepimpinan di universiti. Dan itulah yang telah membawa saya mungkin ke kerjaya seterusnya sebab ada dalam bidang pekerjaan dan yang saya pilih pada masa ini. Lulus Universiti Malaya bukanlah bermakna segala-galanya menjadi mudah. Walaupun jumlah ke universiti kecil, peluang pekerjaan juga tidak semudah yang disangka. Namun Ruji adalah Ruji, anak kampung yang mempunyai cita-cita yang mahu digapai, punya tekad tidak menyerah kalah. Sebenarnya bila menyebut alam pekerjaan ni, macam saya sebut tadi, saya seorang yang adventure ya. Seawal selepas SPM, saya telah mula berdikari untuk mencari duit sendiri. Lepas cuti SPM kan kita ada 3-4 bulan sebelum keputusan keluar, dan saya salah seorang pekerja waiter lah pada cawangan Kentucky Fried Chicken yang pertama di Tawau ya. Masih wujud sampai sekarang pun. Itu dibuka pada hujung tahun 88 ya. Bayangkan saya bekerja di situ lebih 8 jam sehari. Saya ingat lagi 1 jam RM2.50 semasa cuti SPM tu ya. Seawal umur 17 tu saya sudah cuba berdikari. Tapi sebenarnya saya pernah membantu juga arwah mamak ya. Arwah bapa kerja kerajaan, arwah mamak ni pernah kerja sambilan di kilang membersihkan getah ya. Tapi lepas SPM tu lebih kurang 4 bulan tu saya kerja. Malahan selepas masuk Tingkatan 6 pun saya sambung juga lebih kurang 5 ke 6 bulan, dan hanya berhenti kerja sebagai pelayan ya, di Kentucky Fried Chicken
Cawangan yang pertama ditawar, sekarang saya rasa ada 4-5 cawangan pada tahun 88. Kemudian lepas STPM saya pernah jadi guru sementara di SMK Kuara dan sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya. Dan selepas habis belajar di Universiti Melaya tu sebenarnya saya balik ke kampung ya. Walaupun sebenarnya ada kawan-kawan saya kalau yang di Semenanjung diorang stay dan ada yang melanjutkan pelajaran di bawah skim latihan anak Bumi Putera, melanjutkan pelajaran sebagai pensyarah. Tapi saya balik dan rezeki saya masa itu saya balik kalau tidak silap lepas peperiksaan bulan Mac gitu, April selalu habis penggal. Dan selepas dapat keputusan saya memohon pekerjaan di salah satu syarikat kerajaan negeri Sabah iaitu Sabah Softwood dan diterima sebagai kadet ya, di ladang Sabah Softwood di Burmas. Kerja hanya lebih kurang 6 bulan dan dalam masa sama saya memohon ada permohonan iklan ya, pengambilan jawatan pegawai tadbir dan diplomatik. Saya pun tidak maklum sebenarnya pegawai tadbir diplomatik ini apa, tapi alhamdulillah masa tu teman wanita saya yang juga isteri saya sekarang, Kamari Abdul Rahman, kirimkan keratan akhbar kalau saya tidak silap ada jawatan pegawai tadbir diplomatik ni. Maka saya isi borang, saya melalui peperiksaan lepas, saya melalui interview lepas, semuanya di Kota Kinabalu. Kena naik bas lebih kurang 8-9 jam. Alhamdulillah saya diterima sebagai pegawai tadbir dan diplomatik. Kejayaan memasuki Kelab Elit Pentadbiran Awam Negara sebagai pegawai tadbir dan diplomatik membuka laluan luas anak merotai ini menimba pengalaman dan membentuk sahsia kepimpinan. Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik merupakan skim teratas dalam pentadbiran eksekutif negara. Bermula pada 15 Januari 1996. Itulah mula kerjaya sebagai seorang pegawai kerajaan di bawah skim PTD. Masa masuk perkhidmatan awam ni, penempatan pertama ialah di Jabatan Pendaftaran Negara. Di situ sebagai pegawai yang junior di tahun 96-97 tu, saya lebih umum lah, belajar semua perkara. Kemudian melanjutkan pelajaran sebab kami PTD ni untuk confirm kena buat diploma pengurusan awam ya, di pentadbiran awam di Intan ya. Berada dalam skim PTD bukan bermakna kerjaya anda akan terus meningkat naik mengikut senioriti atau siapa paling lama. Banyak PTD yang akhirnya kekal sebagai PTD dan jawatan utama. Prestasi adalah ukuran utama untuk terus diberi peranan yang lebih utama dan kanan. Saya rasa kalau boleh saya sebut kemuncak kepada kerjaya saya ni ialah pada tahun 2010 ya, selepas saya melanjutkan pelajaran ijazah sarjana di Australia, balik menjawat jawatan timbalan Setiausaha Persekutuan ya. Masa tu grade 54, sudah agak tinggi juga. Daripada situ sebenarnya saya menaiki satu tangga ke satu tangga daripada grade 54 pada tahun 2010, dan seawal umur 43 saya sudah dapat JUSA, Jawatan Utama Sektor Awam, JUSA C, dan berakhir sebagai Ketua Pengarah dan KSU, Ketua Pengarah di satu jabatan iaitu Unit Penyiasatan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, dan mengetuai 3 kementerian yang agak besar, bukan agak besar, memang besar pun ya, iaitu Kementerian Dalam Negeri ya. Bukan mudah, tidak pernah pun bermimpi untuk mengetuai kementerian tu, tapi kepercayaan kepimpinan Perkhidmatan Awam pada masa tersebut mungkin menghendaki saya ke situ. Kemudian Kementerian Pendidikan, satu juga kementerian yang sangat besar ya. Dan sebelum saya bersara pilihan tu diberi peluang seperti mana PMX sebut di Kementerian Perpaduan, tujuannya untuk melihat sebenarnya sudah ada bunyi-bunyi untuk saya bersara awal ni sejak tahun 2020, hujung 2023 lagi, panas 2024, direalitikan pada tahun 2025. Jadi pengalaman dalam perkhidmatan awam tu sebenarnya Zara yang saya rasa menjadi tanggungjawab saya. Kerjaya Ruji Ubi dalam perkhidmatan awam hampir mencapai kemuncaknya.
beliau telah memegang amanah sebagai Ketua Setiausaha di beberapa Kementerian Kanan, Ekonomi, Keselamatan, Pendidikan dan Perpaduan. Hanya selangkah lagi sebelum mencapai kedudukan tertinggi dalam hierarki pentadbiran negara, Ketua Setiausaha Negara. Dalam perjalanan panjang itu, beliau pernah berdiri di pentas ekonomi bersama tokoh yang diakui kehebatannya, mengetuai Eskom dan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan keselamatan serta menerajui dasar pendidikan dan perpaduan nasional di peringkat kementerian. Ruji juga berpengalaman luas dalam pembangunan, dari memantau projek di Sabah sebagai pengarah Pejabat Pembangunan Negeri sehingga ke peringkat persekutuan semasa mengetuai unit penyelarasan pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri. Dengan bekal pengalaman yang begitu menyeluruh, Ruji membuat keputusan yang tidak dijangka, melepaskan peluang ke puncak tertinggi perkhidmatan awam dan memilih untuk kembali ke tanah asal, menawarkan khidmat bakti di Merotai, tempat segala perjalanan ini bermula. Yang ini ingin saya sebut, kalau mau disebut ada dua tokoh yang mungkin membentuk leadership ataupun dari segi model politik ataupun yang mempengaruhi saya sekarang ni, kalau boleh saya sebut ada dua lah. Saya pernah menjadi pegawai khas kepada Datuk Mustafa Mohamad, orang kenal sebagai Tok Pa, 9 tahun ni. Semasa beliau menjadi Menteri Pembangunan Usahawan. Ingat untuk sementara saja, tapi saya bertahan daripada tahun 1999 sehinggalah tahun 2009 ya. Bila mana saya berkhidmat dengan beliau di pelbagai kementerian ya. Kegigihan beliau, micromanage beliau, attention to detail, Tok Pa ni memang orang yang kerja kuat, yang itu mungkin terbawa-bawa dengan saya sekarang. Kemudian kalau mau saya combine ya, dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail ya. Dia ada style yang sendiri ya. Dari segi dia provide leadership, dia set direction, dan saya selaku KSU masa tu hanya melaksanakan tugas ya, di bawah kepimpinan beliau. Jadi kalau mau sebut siapa yang dua tokoh yang dalam konteks kepimpinan negara ni yang boleh menjadi contoh yang dekat, direct teruskan, saya blend kepimpinan Datuk Mustafa Mohamad dengan kerja kuatnya, dengan micromanage-nya, dan kepimpinan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 3 dekad menabur dalam perkhidmatan awam tertinggi negara adalah satu kembara panjang yang mengutip pengalaman dan pengetahuan. Dari Merotai ke Putrajaya, Datuk Ruji Ubi telah melalui semua medan, ekonomi, keselamatan, pendidikan dan perpaduan. Dalam kesibukan di koridor kuasa, hatinya tetap tertambat di Sungai Haji Matahir, tempat beliau dilahirkan, dibesarkan dan mengenal erti kerja keras. Merotai adalah akar kepada segala cita-cita dan perjuangan bermula. Kini, beliau pulang bukan untuk mencari penghormatan, tetapi untuk memulangkan bakti. Kerana bagi Ruji, kemajuan sebenar bukan hanya diukur dengan kedudukan di Putrajaya, tetapi sejauh mana kita mampu membawa perubahan kepada tanah yang membesarkan kita. Mesej saya jelas ya. Demi Merotai, bantu saya. Saya ada pengalaman, saya ada pengetahuan, dan kita perlukan Merotai baharu. Demi Merotai, saya bersara awal. Demi Merotai, orang Merotai, beliau, warga Merotai, tolong saya. Sebab saya berkeinginan dan mempunyai harapan untuk melihat sebuah pekan Merotai yang baharu, yang punya fasiliti, infrastruktur untuk kemudahan orang Merotai.